Bila menabung, kesilapan kita menabung guna cara lama. Cara lama apa dia? Kita menabung guna duit. Bila menabung guna duit, saya nak tanya tuan-puan dekat sini. Kita menabung 100 bulan, sepatutnya bulan 12 kita ada berapa? Kenapa Gubernur Bank Negara bagi tahu tadi separuh rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000? Masuk bulan ke-6, masuk bulan ke-7, kita ada 600, kita ada 700. Saya nak tanya tuan-puan, siapa kat sini tak pandai habiskan 600, 700? Ada 600, ada 700, kita berjalan dekat mall, kita pergi kedai, kita tengok, ada baju cantik ni. Berapa harga? 100. Kita terus teringat dalam akaun ada 600. Ambil 100 tak perut. Betul tak? Bila ada duit, kita akan sentiasa fikir nak belanja. Tapi, macam mana nak pastikan duit kita tu selamat, tabungan tadi tu selamat? Kata guru-guru kewangan, kita kena tukarkan kepada tabungan yang mudah untuk kita lupakan. Antaranya apa tuan-puan? Kalau dulu guru saya tuan-puan, dia ada cerita dalam buku dia ni. Buku Misi Bebas Hutang, dia ada cerita. Kalau dulu apa yang beliau buat masa mula-mula awal kerja dulu, pertama, dia nak paksa dia menabung, dia akan buat auto debit. Dia akan auto potong. Dia pergi HR, minta HR potong. Permulaan RM20 sebulan. Dia potong. Lepas tu, dia potong masuk tabung haji, dan tabung haji tu dia tak linkkan dengan mana-mana ATM. Sekarang kan tabung haji boleh link kan. Jadi senang je nak keluar nak belanja. Jadi dia tak linkkan. Buku dia hantar balik kampung. Punyalah tak nak, dia nak lupakan tabungan tersebut. Tapi sekarang dah senang tuan-puan. Sebab kita boleh menabung, salah satu alat yang mudah kita nak lupakan, kita menabung dalam bentuk emas. Tuan-puan, ada yang bawa 1 dinar. Saya nak tunjuk contoh. Ada siapa yang bawa 1 dinar? Ada? Ada? Saya pinjam sekejap kalau ada. Okey, ni dah ada. Terima kasih puan. Okey. Tuan-puan yang datang hari ni, selain daripada tuan-puan datang belajar dapatkan ilmu, tuan-puan kena kenal dengan orang kiri kanan tuan-puan kalau belum kenal. Sebab dalam dewan seminar kita ni ada sangat ramai orang kaya. Betul. Tuan-puan nak jadi kaya, tuan-puan kena kawan dengan orang kaya. Ni saja saya minta 1 dinar. Kalau saya minta 10 gram ke 20 gram ada yang keluarkan ni. Tuan-puan, ini 1 dinar. Yang tengah yang warna kuning tu tuan-puan, bukan yang warna hijau ni. Tak. Yang tengah warna kuning ni. Berapa harga 1 dinar ini? 2,700 lebih kurang. 26. So lebih kurang 2,700 lah. Sebelum ni pernah cecah 3,000. Tuan-puan, kita sama-sama bayangkan. Kalau dekat tangan kanan tuan-puan, ada sekeping 1 dinar macam ni. Dekat tangan kiri tuan-puan ada duit cash, nilai dia RM2,700. So tuan-puan ada dua lah, ada 1 dinar dengan ada cash RM2,700. Tuan-puan masukkan dalam wallet, masukkan dalam handbag, tuan-puan pergilah bekerja macam biasa, pergi pasar macam biasa, pergi mall macam biasa. Saya nak tanya tuan-puan, lepas sebulan 1 dinar ni dengan cash 2,700 tadi, mana habis dulu? Kenapa jawapan sama semua orang? Senang belanja. Tuan-puan, duit, kegembiraan kita bila kita belanja duit tu, betul tak? Emas, kegembiraan dia bila kita simpan. Kita nampak emas kita tu makin banyak. Duit senang. Duit kita sangat senang nak belanjakan. Sangat senang. Tak kisahlah duit cash ke, duit dalam akaun ke, sangat senang nak belanja. Bila kita tengok duit, kita akan fikir untuk belanja. Tapi bila kita tengok emas, kita akan fikir untuk apa? Kita fikir untuk simpan. Kita akan fikir untuk simpan dekat tempat yang paling selamat, betul tak? Kita akan fikir untuk simpan dekat tempat yang tak ada orang tahu, betul tak? Kita akan fikir untuk simpan dekat tempat yang memang orang takkan tahulah dekat mana kita simpan, kan? Sampai kadang-kadang kita dah tak terfikir dah, kat mana aku simpan dulu Betul tak? Ramai orang emas dia bukan hilang, kena curi. Tapi sebab dia lupa letak kat mana. Itu je tuan-puan. Jadi tuan-puan, sebab tu kalau nak simpanan bertahan lama, pertama dapat gaji menabung dulu, kemudian yang bakinya belanja, dan yang kedua tuan-puan, simpan dalam bentuk tabungan yang mudah kita nak lupakan. Jadi sebelum kita bercakap tentang nak kaya, kena bercakap dulu tentang macam mana kita nak pastikan kekayaan kita tu tak bocor.